Tiap rumah kena ada satu benda ni. Jom aku nak tunjuk gambar. Apa nampak tak? Tiap api ni aku pelekat dengan sudu ni. Nak pelekat bagi elok sikit. Dah siap dah. Setiap rumah kena ada satu benda ni. Lepas ni kita tak payah guna dah getah. Kita tak payah guna getah. Kita boleh save balik. Kita boleh simpan. Kita cuma nyalakan pemetik api ni. Bagi dia panas tu. Okey, bila dah cukup panas, kita cuma tarik dia. Okey, dah siap dah. Kita tengok. Kita tengok tu. Dekat elok. Dekat elok. Tip hari ni ada manfaat untuk anda semua. Anda boleh follow, like, komen, share untuk bagi aku semangat buat video seterusnya.